dan dia melakukan beberapa tindakan. Yang pastinya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, banyak nabi-nabi ni tak sempat jadi pemerintah. Tapi ada nabi sempat jadi pemerintah. Antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ni nabi-nabi ni yang sempat jadi pemerintah. Surah Ahzab, Allah Taala pergi cerita Nabi Muhammad ni jadi pemerintah dan jaga kerajaan. Kerajaan dia tu kerajaan Madinah. Lepas tu datang serangan daripada golongan parti-parti, iaitu melibatkan parti Yahudi. Yahudi ni ada 3 parti besar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. 3 Yahudi yang duduk bawah kerajaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diorang bergabung tenaga dengan parti Arab. Parti Arab yang duduk di Mekah. Yahudi 3 ni duduk Madinah asal ni. Dia duduk bawah kerajaan Madinah, dia keluar daripada Madinah, dia bergabung tenaga dengan kerajaan Mekah, yang pada masa tu Perdana Menteri Mekah tu nama Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu belum lagi beriman Allah Ta'ala. Alhamdulillah lepas tu berimanlah Abu Sufyan ni kan. Dia bergabung tenaga, dan Abu Sufyan dia pergi kempen pula kabilah-kabilah Arab, bergabung semua parti ni pergi serang kerajaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Nabi yang diperintah oleh Nabi partilah, ada parti Islam lah, parti Islam se-Madinah. Nama parti Nabi masa tu kan. Jadi parti-parti bergabung pergi serang kerajaan Nabi. Disebabkan semua parti-parti ni dia pergi serang kerajaan Nabi Muhammad sallam. Peperangan itu dinamakan dengan nama peperangan Ahzab. Gambarannya Allah Ta'ala sebut dalam satu surah khusus. Nama surah tu Al-Ahzab. Mana cerita dia? Fahamnya surah Ahzab ni Allah Ta'ala cerita tentang Nabi jaga kerajaan. Tiba-tiba lepas pada surah tu, lepas surah Ahzab, surah Sabah. Sabah ni surah yang Allah Ta'ala cerita tentang Nabi jadi pemerintah juga. Siapa dia? 2 Nabi. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman AS. Nabi Daud ni hebat lah. Nabi Daud ni kalau kita baca dalam surah Sabah daripada awal sampai dalam 15 ayat lebih kurang macam tu. Sebelum tu Allah Ta'ala cerita tentang 2 Nabi ni. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia. Dia ni Allah Ta'ala bagi kemerduan suara. Punya sedap dia baca kitab Zabur tu, burung terbang. Boleh ghostan nak pergi dengar dia baca kitab Zabur. Hebat Syekh. Kita dia baca Quran sah ke burung, orang tak nak dengar. Kita kan. Punya hebat Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Burung terbang tu, terbang, terdengar ada orang duk baca kitab Zabur. Nabi Daud, dia boleh ghostan, berhenti pergi dengar dulu. Habis baru sambung perjalanan. Hebat Syekh Nabi Daud AS. Apa lagi kelebihan Nabi Daud AS? Dia boleh melembutkan besi. Hebat. Kalau hari ni Nabi Daud ada kat Malaysia ni, nombor 1 berebut nak ambil ni Proton lah. Senang nak buat kereta. Cerita hebat Nabi Daud. Dia boleh melembutkan besi, dia boleh betul-betul macam tu je. Ini kelebihan ada pada Nabi Daud AS. Anak Nabi Daud nama Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman. Nabi Daud ni jadi pemerintah. Macam mana jadi pemerintah? Dia cerita panjang lah macam mana jadi pemerintah ni. Asal-asal silah, asal-asal punca jadi pemerintah ni, ada seorang raja yang bernama Talut. Dia bertembung dengan seorang raja yang bernama Jalut. Jalut tu jahat, Talut ni baik. Dia nama Jalut Talut. T dengan J, J dengan T dia bertukar. Macam Osama dengan Obama, S dengan B bertukar. Osama, Obama, kan? Tapi dua tu tak belakangi dua tu kan. So kalau Jalut dengan Talut, Jalut, Talut, T dengan J tukar, kan? Dua ni bergaduh. Akhirnya Jalut ni yang jahat ni dia pergi serang kerajaan Bani Israel. Bani Israel ni bila diorang kena serang, diorang ni berjumpa dengan nabi diorang pada masa tu. Nabi diorang nama Syamwil. Nabi Syamwil ni salah satu nabi di kalangan Bani Israel, tapi tak termasuk daripada bilangan nabi-nabi yang kita bisa dengar ni kan. Nabi Syamwil ni bila diminta oleh kaum dia, minta datang seorang raja, dia doa dengan Allah. Berkat doa Nabi Syamwil, Allah Ta'ala datangkan seorang raja nama Talut. Talut ni, dia ni orang miskin, tapi bastatan fil ilmi wal jismi. Dia ni ada keluasan ilmu dan juga jisim dia sasa. Jasad dia sasa. Ni orang panggil Talut. Hebatlah. Tapi bila disebabkan dia miskin, kaum Bani Israel tak nak terima. Sebab apa? Sebab dia ni miskin, tak ada duit. Orang tak ada duit tak layak dia pemerintah. Ni mikir Yahudi dulu. Kita lebih kurang fikir lagu tu kan. Jangan nak fikir lagu tu. Orang nak memerintah ni tak sebenarnya duit banyak. Kalau dia cerdik, dia ada ilmu memerintah, dia pandai memerintah, orang tu lebih layak. Dia bukan kes duit dia banyak maka dia layak. Tak. Duit banyak belum tentu lagi layak. Takut-takut duit banyak, itulah kaki rembat. Alhamdulillah kan. Macam tu. Nampak tak? Jadi tak boleh naiklah Talut. Talut ni pula dia lakukan serangan terhadap Jalut. Masa tu Nabi Daud ni budak kecil lagi, dalam umur belasan tahun, remaja lagi Nabi Daud AS. Dan dia terlibat dalam peperangan bukan kerana terlibat sangat, dia ni membantu kepada abang dia 3 orang. Terlibat dalam perang. Tengah perang tu dia nampak Jalut. Talut ni pula isytihar.
siapa-siapa yang boleh bunuh Jalut, aku hadiahkan dengan kahwin dengan anak aku. Ni, Toluk ni dia punya tawaran. Nabi Daud AS masa tu 18 tahun, dia dengar tawaran tu dan dia tengok pula Jalut. Dia nampak Jalut ni rasa dia boleh kalahkan dalam umur belasan tahun. Dia pergi lawan. Pergi lawan, mati Jalut. Dia pun dapat kahwin dengan anak raja ni. Anak Toluk ni. Lepas tu, Toluk ni pula meninggal. Bila meninggal Toluk, dia pun jadi raja. Nampak tak? Tu sejarah Nabi Daud AS boleh jadi pemerintah. Meninggal Nabi Daud, naik pula anak jadi raja, iaitu Nabi Sulaiman AS. Nampak tak? Dua tu jadi Nabi tu kan? Jadi raja. Nabi Sulaiman AS ni pun